Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rombakan kabinet bertujuan menyuntik pembaharuan dengan memberi penekanan kepada pemimpin muda di samping memastikan kestabilan politik dalam kerajaan perpaduan. Katanya beberapa menteri dan timbalan menteri yang baru dilantik terdiri daripada kepimpinan generasi kedua dan ketiga dengan kebanyakannya berusia lingkungan 30-an dan 40-an, malah ada yang lebih muda. Beliau berkata, jika dilihat secara keseluruhan, pelantikan individu baharu kebanyakannya menumpukan kepada pemimpin muda seperti Dr. Mohamed Taufik Johari, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Datuk Mustafa Sakmuk dan Datuk Seri Etor Joseph Kurup yang tergolong dalam generasi muda. I think it's time that we project that. Why? I wasn't able to do that initially because we want to make sure that the coalition can be fortified and consolidated. But now I think we are strong. So I think let people a chance. Perdana Menteri berkata demikian pada taklimat bersama ketua-ketua pengarah media tempatan dan antarabangsa di Putrajaya hari ini. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afidah Kamaluddin dan Ketua Pengarang Aror Raju Durat Raj. Taklimat berkenaan turut disertai 92 wakil tempatan dan antarabangsa. Semalam, Anwar mengumumkan rombakan kabinet melibatkan 28 menteri dan timbalan menteri termasuk pertukaran portfolio serta lantikan baharu sebagai sebahagian daripada usaha penyusunan semula bagi memperkukuh kecakapan pentadbiran selain memastikan pelaksanaan dasar kerajaan lebih berkesan. Anwar berkata mesyuarat kabinet pertama hari ini selepas rombakan mencerminkan kesediaan kerajaan untuk mengakui kelemahan serta kesedaran di samping mengambil kira harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap penambahbaikan. Am I fully satisfied with the performance? I mean, they can ask about me too. I have also my limitations. Given a chance, if I have full authority, I would certainly do it differently. But I am in a coalition. I want to make sure that the government is stable. It's also important. Jadi untuk 2025 itu dia. Rencana kita ialah dan peringatan Perdana Menteri dengar ya, dan yang benar-benar sabar cuba selesaikan. Dan biarlah bagi gambaran yang agak sopan untuk begini dan dengar dengan baik dan cuba perbaiki prestasi kita. Itu yang saya nasihatkan petang tadi.